Assalamualaikum. Okey, hari ni kita buat unboxing barang baru dari Payung Camp. Apa tu nama ni, rak ni baru beli. Dia rak yang 3 lapis tu, rak besi. So rak ini dalam 139 berapa sebelah gitu. So kita bukalah, unboxing tengok. Ni baru ambil tu hari apa, hari Rabu, hari Khamis. Terus bawa pergi camping. Dia boleh jadi meja, jadi rak. Ini mem nak kita beli kala. Dia aluminium. Okay, so meja ni tak berat, dia buat daripada aluminium bahan dia. Dia aluminium jadi tak berat, ringan. Wah. Ini kaki dia lah. Ini kaki dia. Ini dia punya apa? Tray dia. Ini tray dia. Ada 3 tray dia, ala meja dia, kaki dia. Tengoklah atas ni. Saya pun tak pernah pasang, saya tak tahu. Oh, first time buka. Dia ada tulis ni branding Payung Camp. Kemana mana datang? Okey. Ini jadi meja ni. Ini jadi meja. Sini kau boleh naik atas lah, jadi tempat gantung. Kalau tak nak jadi meja, kita jadikan dia rak. Simple, senang. Macam mana pasang sebelah luar ni. Ini dia punya apa, di atas dia. Mak. Okey. Dah jadi rak. Kita terbalik ni. Macam terbalik je. Sekejap. Kat bawahnya rendah sangat. Kalau kita pusing. Okay. Kemana ya? Ke macam tadi. Kan tadi lah kot. Macam ni lah kot. Boleh pakai dua.
Ini untuk tinggikan, untuk tinggikan tapak ni. Barulah betul lah bu. Okey, siap. Siap berat 3 tingkat. Dia ada bagi extra 2 pickup. Depan dia ni ada macam cangkuk ni, kalau nak buat tempat jauh cangkuk boleh. Boleh lah buat gantung-gantung. Settle siap berat. Kita tengok stabil juga ni. Ini pun longgar-longgar kan. Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Patutlah bunyi pom-pom kuat sangat. Aku tak gantikan dengan exhaust bulu. Aluminium ni. Sudah. Bila dia kita dah pasang dia punya alas ni, dia terus ikat terus stabil. Bolehlah letak barang-barang pinggan mangkuk ke apa, yang untuk barang-barang masak boleh letak atas ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Nanti tunggu lagi satu barang. Bismillah. Assalamualaikum. Okey, ni satu barang baru ni. Baru beli kat Payung Camp. Ini pole untuk lampu dari Camping Moon. Dia standalone ni. Sampai ini tu saya beli dalam 149 kot. Saya tak ingat lah. Dia kurang tentulah. Sebab ada masa tu ada promotion. So ni untuk kita lampu. So dia guna memang dia standalone lah. Kita tak payah nak ikat-ikat dekat kemah ke apa. Kalau macam saya duduk kat sini, tempat makan ni tak ada tempat nak gantung lampu. So kita pakai benda ni dah. Tapi benda ni pole ni tak boleh pakai dalam kemah, tak sesuai sebab dia punya kena buka tu, dia tak boleh pakai dalam kemah sebab dia punya bawah ni dia spike. Dari 3 spike ni kaki dia tajam. Jadi kalau letak kat kemah, kita risaulah, takut rosak kita punya ground sheet lah. Takut bocor. Ground sheet bocor ataupun lantai kemah bocor. Ni. Tak boleh tu ni. Tak kena buka ni. Tengok ni tajam. Ni pun dia tak ada tajam, bukan tajam tu dia tumpul lah, tapi kalau untuk keselamatan kita takut apa-apa terjadi dekat kita punya ground sheet ke kan. Dia tak payah, jangan pasang dalam kemah lah. Mana ni ya, kan ni je. Dia material dia ni stainless steel ni. Camping Moon ni material stainless steel, besi. Dia memang berat lah. So tak risau kalau kena tiup angin ke nak runtuh ke, tak ada. Dia memang berat. Mana pasang menatang ni. Tentu. Yang ni untuk ditutup kat tanah. Bila first time nak pasang, kelang kabut sikit. Boleh grip, alright. Cantik. Ini untuk cover yang bawah ni punya, tak bagi dia cocok.
So tak ni. So ini dia paling rendah. Dia boleh tinggi lagi ni. Tu keluar terus. Ini tinggi. Kita extend lagi ni. Tak tahu lah boleh masuk kamera ke tak. Oh betul. Ni. Dia memang tinggi. Tinggi dia lebih kurang 2 meter. 2 meter lebih ni tinggi ni. So untuk kita pasang lampu kalau tinggi ni, jadi orang kata pencahayaan tu lagi luas lah. So dia memang stabil sebab dia berat. Okay, nanti di malam kita tengok macam mana dia punya pencahayaan tu kalau kita pasang lampu. Okay.